Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, akhirnya kita berada di hari-hari penghujung Ramadan Al-Mubarak, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun." Maka hendaklah kamu lengkapkan bulan puasa kamu penuh Ramadan dan takbirlah dengan nama Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kita berada di akhir bulan Ramadan, di mana kita ditarbiyah, diasuh dan diberi pendidikan dalam Ramadan supaya kita lebih bersabar dan juga menjiwai bahawa kita menantikan saat-saat bertemu Ramadan pada akan datang. Saya selaku Rektor Institut Kemahiran Islam Rizwan ingin mengucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, para pelajar, ibu bapa, seluruh rakan kongsi, rakan strategik, rakan kerjasama Ikdar, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan Aidilfitri kali ini membawa kita penuh makna, bersama rakan taulan, bersama saudara mara dan juga bersama seluruh umat Islam meraihkan kemenangan dan meraihkan kejiwaan bulan Ramadan ini. Terima kasih. Kami Warga Institut Kemahiran Islam Darul Rizwan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. maaf zahir dan batin.